بيسير وتعشر بتم الخير. يا فتاح يا عليم يا حفيظ يا بديع يا وهاب يا ارحم الراحمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, sehingga syukur dan sebenar-benarnya syukur itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah sebenar-benar Tuhan yang senantiasa mengurniakan nikmat yang kecil-kecil dan nikmat yang besar-besar kepada manusia. Lawat dan salam pada penghulu yang mulia itu baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara sifat yang penting pada seorang hamba itu dua sifat. Kata Imam Ghazali, di antara sifat yang terpenting yang wajib ada pada seorang hamba itu dua sifat. Al-Khawf wal-Raja. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Raja, dan harap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang penting pada seorang hamba, dua sifat yang sangat penting, yang menyatakan bahawasanya dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Khawf wal-Raja. Yang pertama, khauf, takut hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda lain tak boleh takut. Itu dia tanya, Ustaz, kalau takut nak pergi hospital tu berdosa? Tengok keadaan dulu. Yang kata lagi tengok keadaan tu macam mana. Sebab hospital ni yang kata mereka, saya apa takut. Al-Khawf, takut hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Raja, harap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa segala benda lain tak boleh harap. Hak nama dia makhluk ni tak boleh memberi bekas. Jadi kalau dia seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti takut kepada Allah Taala dan harap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tak boleh. Jadi itu sifat penting yang perlu ada kepada seorang hamba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung pengajian kita anak kunci syurga ke surat 60. Dah clear. Iaitu di atas bab yang haram di atas yang haram disebabkan hadas besar. Ataupun disebabkan janabah. Janabah tu adalah hadas besar. Apa perkara orang yang hadas besar ni, apa perkara orang yang berada di atas hadas ni, dia tak boleh buat benda tu, maka hukum dia haram dia buat benda tu. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa in kuntum junuban fatahhiru, apabila mana kamu berada dalam hadas besar, maka hendaklah kamu bersegera untuk bersuci. Bila orang tu dia duduk dalam hadas besar tu, maka bersegeralah dia untuk bersuci. Hadas besar tu apa dia? Sebelum ni kita dah bincang dah hadas kecil dan hadas besar. Sebab apa dia panggil hadas kecil? Sebab nak menyucikan hadas tu memerlukan 4 anggota ya. Muka, tangan, kepala, kaki. Selesai. Hadas kecil. Kalau hadas besar, dia memerlukan luratan sailan. Satu batang tubuh badan tu semua kena cuci baru selesai hadas besar. Sebab tu dia panggil hadas kecil dan hadas besar. Pasal ada orang macam-macam takwil kan. Hadas kecil dia kata kencing, hadas besar berak. Tu pun ada kata gitu. Ada kata hadas kecil surau, hadas besar masjid. Ikut dah ni. Jadi hadas kecil tu kerana apa? Menyucikannya menggunakan anggota yang kecil. Hadas besar menyucikannya memerlukan anggota yang besar. Baik. Ini dia kata haram di atas dengan sebab hadas besar itu segala yang haram dengan sebab hadas kecil. Apa yang haram pada hadas kecil, yang tu juga lah haram pada hadas besar. Kerana ia lebih kuat daripada hadas kecil. Kenapa? Kerana hadas besar tu lebih kuat pada hadas kecil. Baik. Dan ada lagi beberapa perkara yang orang dalam hadas besar tak boleh buat, tapi hadas kecil boleh buat. Apa? Dan dia kata di situ berhenti di dalam masjid. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li haidin wala junubin. Tiada aku halalkan akan masjid bagi yang haid, dan tiada aku halalkan dia bagi yang berjunub. Ini berhadas besar. Orang yang duduk dalam hadas besar ataupun dalam haid tak boleh berhenti di dalam masjid. Lalu boleh. Lalu boleh. Kecuali orang yang haid, kalau dia lalu tu dia tak yakin darah dia menitik. Kalau dia lalu tu darah menitik, dia tak boleh lalu. Dia kena yakin saat ketika dia lalu tu darah tu tak turun, baru boleh. Itu syarat bagi orang haid.
Jadi kalau dia lalu dalam contoh dia masuk pintu tu, terbit pintu tu. Barang tu duduk tengah ni, dia nak main ambil barang, tak ada orang nak tolong dia ambil. Jadi kalau dia lalu pada pintu tu, terbit ke pintu tu, dia yakin darah dia tak menitik, baru boleh, tak haram. Tapi kalau dia takut darah dia menitik, haram, tak boleh. Nah, orang lelaki yang tak mandi wajib pun boleh lalu boleh. Yang dia kata tak boleh di sini berhenti. Berhenti tak boleh, duduk rehat dalam kawasan masjid tak boleh. Ada satu kitab, saya tak ingat lah kitab apa, dia syarah, dia kata apa, yang tu pendapat Imam, pendapat daripada Syekh Ramli, bukan Ibn Hajar Asqalani ataupun Imam Hajar Haytami. Dia kata setiap kawasan masjid yang diguna pakai walaupun setahun sekali, maka haram bagi orang yang berjunub berhenti di situ. Setiap kawasan masjid yang dipakai walaupun setahun sekali, apa maksud dia nak abang itu? Walaupun tempat parking motor tu orang pakai untuk sembahyang raya, maka haram juga bagi orang yang berjunub pergi berhenti dalam tu. Kan? Baik. Tapi pendapat tu tidak muktamad pada mazhab. Pendapat tu tidak muktamad pada mazhab. Baik. Dan dia kata tak boleh lagi pada orang yang berada kecil, orang yang berada besar ni pada membaca Quran. Kerana hadis daripada Tirmizi dan lainnya, qala ayyuhan nabi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul junubu wala haidu syai'an minal Quran. Jangan membaca orang yang berjunub dan jangan orang yang haid akan sentuh daripada Quran. Jadi orang yang berjunub dan orang yang haid ni baca tak boleh, sentuh tak boleh. Itu macam mana pula? Yang kata baca dengan niat zikir tak salah? Baik. Baca Quran ni, kalau dia berjunub, niat zikir ke, niat tak zikir ke, itu bukan pertikaian dia. Yang pertikaian dia apa dia? Apabila mana Quran tu nak dijatuhkan martabat dia. Pasal dia tu dalam keadaan kotong, tiba-tiba dia baca Quran ke. Orang selalunya dia akan berlaku macam ni, tadarus Quran di surau. Kan? Jadi orang lelaki dia tak kenal kan masalah ni, orang perempuan. Bila tadarus Quran, dia cuti. Dia pergi duduk juga dalam majlis tadarus tu. Dia tak pegang Quran, dia dah baca. Kalau ada orang dalam tu yang boleh menimbulkan fitnah, maksudnya orang mempertikai, dia kata, "Bang, bukan cuti ya. Hang duk baca apa?" Maka dosa tu dia tanggung sama. Tapi kalau perkara itu tidak merendahkan Al-Quran dan tidak menjatuhkan martabat Al-Quran, maka tak ada dosa itu. Kalau semua pakat faham, dia baca tu, pasal dia duduk di sini sama, dia baca sama, tak menjatuhkan martabat Al-Quran pun, walaupun dia cuti. Orang lain semua pakat faham, okey, tak ada masalah. Tapi terlebih baik daripada duduk di rumah. Kadang-kadang kan, kita ambil hadiah daripada Allah Ta'ala tu dengan jalan yang salah. Yang ni kadang-kadang kita jadi pening kepala juga. Contoh dia macam tu, bila Allah Ta'ala bagi cuti, dia duduk di rumah, dia zikir di rumah, dia baca apa yang boleh dia baca di rumah, dalam keadaan tak ada kena fitnah, itu adalah terlebih baik daripada dia pergi tadarus. Tapi tak, dia fikir boleh. Sama ke bila sampai Mekah kan, tiba-tiba cuti, tak boleh buat umrah, dia kelupak gelabah, dia kata pasal Allah Ta'ala bagi ujian macam ni, saya sampai di sini tak boleh nak buat umrah. Tu orang yang salah. Sebenarnya dia perlu lebih gembira pasal apa? Orang ni kena pergi buat umrah, tawaf apa semua, dia duduk dalam bilik tu sambil dia duduk zikir di situ, dia dapat pahala sama macam dia buat umrah. Kenapa? Pasal Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala bagi ujian macam tu. Tapi tak, dia salah terima nikmat Tuhan. Orang ni dia salah faham kat Tuhan. Tuhan nak bagi dia berehat. Tiba-tiba fikiran dia marah kat Tuhan. Jadi orang ni dia suka marah kat Tuhan. Salah faham sangat benda tu. Bila Tuhan bagi, lepas tu tergetak-getang. Baru 3-4 hari cuti, nak turun pergi tawaf di Kaabah. Lepas tu gaduh lah. Selama dia duduk di bilik hotel tu, dia zikir, dia baca Quran, ataupun dia tengok jalan hadut ada tu, dia memuji kebesaran Allah Ta'ala, dia dapat pahala sama macam orang buat ibadah yang lain. Pasal susah hati. Saya dah rasa dia tak boleh buat. Bila Tuhan panggil pergi, sama juga macam orang sakit. Tuhan panggil pergi sampai sana, dia tak boleh buat, dia upah saja. Dapat dah pahala tu. Pasal kau fikir macam-macam. Pasal fikir teruk-teruk. Apa yang Allah Ta'ala bagi itu yang terbaik.
Jangan marah ke Allah Ta'ala. Banyak orang ni suka marah ke Allah Ta'ala. Pasal apa lah? Pasal apa lah? Dengan Tuhan ni tak boleh tanya kenapa, pasal apa, lagu mana. Itu semua tak boleh tanya ke Allah Ta'ala. Pasal apa? Apa yang Allah Ta'ala bagi itu sempurna. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kami tak akan uji kepada diri mereka mereka tak mampu. Mereka mampu. Kalau mampu, baru Allah Ta'ala uji. Kalau tak mampu, Tuhan tak bagi. Kenapa? Allah Ta'ala tu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dia tahu apa yang kita boleh, dia tahu apa yang kita tak boleh. Tiba-tiba ada petikai kerja Allah Ta'ala. Maknanya dia pun nak jadi Tuhan juga. Pasal dia petikai kerja Tuhan, tak apa. Bila Tuhan bagi macam mana pun, selesai masalah tu. Baik, habis, selesai. Dia tambah 2 perkara je pada orang yang hadas besar ni. Dia kata haram berhenti dalam masjid. Kemudian yang kedua, dia kata haram membaca Al-Quran. Satu gini itu, haram menyentuh Al-Quran. Haram menyentuh ni bukan dekat orang yang tak mandi wajib ya. Orang yang tak ada ayat sembahyang pun haram menyentuh. Tapi hari ni tak ada. Semua jadi hal balai. Kan? Nak tahu pasal apa keberkatan hilang sebab tu. Tengok Umar Kenduri. Lah ni dia putus stik surah Al-Mulk. Dia letak dalam beg Umar Kenduri. Itu surah Al-Mulk kita dah baca sekepi-sekepi lah. Tuan-tuan tengok di situ ayat Quran semua tak ada terjemahan. Tak ada ayat sembahyang mana boleh pegang. Tapi kita dengan perasaan bangga bawa beg tu. Habis. Bila kita kata Quran ya hujjatuka wa hujjatul laka, dia boleh pegang tangan kita masuk syurga, dia boleh tolak kita masuk api neraka. Orang tak pernah fikir macam mana Al-Quran tolak kita masuk api neraka. Nah, ada tulisan-tulisan ayat Quran. Pergi menyentuh dengan tak ada ayat sembahyang, mana boleh. Bukan kata Quran tu saja tak boleh pegang. Kalau dia duduk dalam beg pun tak boleh pegang. Kecuali beg itu ada benda lain dengan Quran, baru boleh. Kalau beg tu memang semangga-mangga Quran yang ada dalam tu, tak boleh. Tak ada ismi yang tak boleh pegang. Kalau beg tu, dalam beg tu ada pen, ada kitab lain, tak ada masalah. Tapi dalam beg tu memang Quran semangga-mangga, tak boleh. Tetap hukum dia haram. Lepas tu pula orang tanya, Ustaz, macam mana masalah dengan terjemahan? Kalau terjemahan dia lebih, hukum dia makruh. Kalau terjemahan dia sama banyak, makruh tahrim, hampir kepada haram. Kalau terjemahan dia kurang, haram terus. Kalau terjemahan dia banyak, bahasa Arab dia sikit, tak apa, makruh aja. Tapi tak ada kalau tengok cerita orang dulu-dulu, mereka nak baca Yasin berpebek sembahyang. Kalau saya ingat di kampung nak pergi baca Yasin kan ada terjemahan dia dalam tu. Lepas tu ada doa lain lagi. Tak ada orang pasal apa? Orang nak keberkatan tu. Tapi yang lah ni, orang tinggal benda tu, walaupun dia nak menikah. Sunat dia menikah ni satu perkara yang besar, angkat nikah. Dia boleh angkat nikah tak ambil sembahyang. Dia kata bukan dalam rukun nikah. Betul. Tambahlah ni orang cakap pandai pula. Tak apa. Tentang benda-benda yang macam ni, nampak orang tua-tua dulu dia kata, benda ni macam simple ya, macam tak ada apa yang sembahyang ni. Nampak macam tu. Tapi hakikat dia sangat-sangat besar. Kalau tidak, pasal apa Sayyidina Bilal bin Rabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur dia. Nabi duduk di Madinah dengan Sayyidina Bilal bin Rabah ni. Nabi kata apa? Dia kata, wahai Bilal, pasal apa? Kamu duduk depan aku, Nabi kata, tapi aku duduk dengar tapak kaki kamu berjalan dalam syurga. Sayyidina Bilal tu, dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi duduk dengar tapak kaki dia duduk berjalan dalam syurga. Dia cuba habaq dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tak ada amalan apa, melainkan saya ambil ayat sembahyang dengan baik. Kemudian saya baca doa ambil ayat sembahyang. Kemudian saya sembahyang sunat wuduk. 3 perkara saya buat. Kalaulah wuduk tu tak penting, orang dulu keberkatan dia tu. Lepas tu sampai seorang sahabat alaihi salatu wasallam. Dia main dekat Nabi, saya terlupa nama sahabat tu. Dia main mengadu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, saya dengan jiran saya kerja satu kebun. Dia gaji 2,000, saya gaji 2,000 juga. Tapi dia 2,000 boleh makan 3 bulan, saya 2,000 boleh makan tak sampai sebulan. Dia kata lepas tu pula anak kami sama 3 orang, isteri sama seorang. Lepas tu dia kata, dalam hidup saya ni tak ada satu benda pun yang selamat. Dia kata tak selamat. Tadi mai pun dia kata sampai-sampai jatuh daripada kuda. Nabi tanya dia sepatah ya. Nabi kata, berapa lama kamu selalu berada dalam keadaan tidak bersih? Nabi tanya dia.
Dia pun melengung. Dia kata selalunya lama lah kan, daripada waktu tengah malamnya sehingga waktu subuh. Maksud dia apa? Dia tak mandi junub tu daripada malamnya tu sampai waktu subuh. Pak Nabi kata kat dia, segera untuk membersihkan diri itu adalah tanda keberkatan daripada rezeki. Lepas tu apa yang dia buat? Apa yang Nabi pesan? Pertama, dia tak duduk dalam keadaan kotor dalam masa yang panjang. Satu. Yang kedua, dia sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Wuduk tu tarik rezeki mai sebab kita bersih. Lepas tu ulama dulu senantiasa duduk dalam keadaan wuduk ni. Wuduk maghrib nak sampai isyak pun tak boleh dah sampai. Maghrib nak pergi isyak pun tak ada nak wuduk dah. Ulama dulu banyak 2 kali ambil wuduk. Tentang penting sungguh wuduk ni. Kerana wuduk ni kalau tak belajar betul-betul dia tak boleh jadi. Saya pergi Pulau Besar Melaka, jumpa satu orang nama Tok Lela. Tok Lela tu sama-sama pergi berjuang lah dengan apa nama Mat Kilau. Mat Kilau tu ayah dia Imam Rasul. Siapa Tok Guru dia? Tok Pramu. Tok Guru Pramu tu, Tok Guru dia apa Tok Lela cerita? Dia kata sebelum mereka pergi mengaji dengan Tok Pramu tu, Tok Pramu suruh ambil semayang. Bukan ambil sekali semayang, ada yang ambil 7 kali, ada yang ambil 9. Patah balik main jumpa Tok Guru tu, ambil lagi, patah balik ambil semayang, main bola. Saya muskil dalam kepala otak saya, siapa nak kena ambil banyak kali semayang lah. Barulah dia beritahu, dia kata kami, dia kata belajar tu, dia kata ambil ayat semayang tu, basuh di muka, bukan basuh di muka, dia kata basuh di hati. Selagi mana ada kesombongan di muka, di hati ni, lagi tu duk basuh muka. Syarat basuh pada muka, tapi hakikat basuh di hati. Sekali kita di sini siapa yang ambil semayang macam tu? Basuh tangan ni, bukan basuh tangan tak, basuh kejahatan nak duk ada di tangan ni. Selagi mana dia duk ingat kejahatan nak dia buat tu dah, selagi tu dia basuh. Tu yang sampai 5-6 kali ambil semayang. Kita tak ada. Celup di kolah. Kata tak kata kira lain. Nah, baik. Sebab tu keadaan bersih ni penting. Nah, mai kata guru, Tok Guru tengok lagi, ada lagi sombong, pergi ambil semayang pula. Patah balik mai kata guru tengok, oh jahat tangan lagi, patah balik semayang pula. Oh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau depa dulu kita lah ni dah tak bukan setakat tu. Saya tanya malam ni soalan saya senang. Kita ambil ayat semayang di kolah tu, siapa dia yang duk ajak kita ambil semayang di kolah? Lagu mana adab nak ambil ayat semayang di kolah? Ada banyak tu. Tak heran Tok Syiak teruk nak kena basuh kolam tu banyak kali. Keadaan tak ada siapa yang belajar pun. Yang Nabi kata tak boleh celup tangan dalam hadis tu, saat ketika sampai di kolah tu tak boleh celup tangan kerana tak tahu sebelum tu tangan duduk di mana ada najis apa. Sepatutnya cedok dulu, basuh tangan. Itu baru ambil semayang. Basuhan yang pertama mustakmal tu mesti ayam tu duduk di luar. Basuh muka yang pertama, basuh muka yang kedua baru boleh basuh dalam tu. Siapa yang duk ajak? Jadi tu saya heran kalau tanya semua orang kata, oh ayat pula ayat mutlak asal. Betul ayat pula ayat mutlak. Kalau tak ada ayat kawasan kita, nak masak nasi rumah kenduri ambil ayat pula. Lalu nak makan. Dah kata ayat mutlak, mesti lalu dia duduk fikir dia kata Ustaz no, kalau ambil ayat kolah tu no, masak nasi rumah kenduri tak ada buah minyak lah, memang nasi tu jadi nasi minyak lah, pasal dia tengok di kolah buah minyak. Baik. Yang marah saya habang nanti sebab apa hari ni keram saya pergi belah Nami ke Naka ke Nami saya pergi lah. Kolah surau tu dia belah ikan lampang. Dia ikan Allah maksud saya ikan lampang. Ikan apa je kita makan je? Ikan tilapia. Dia belah ikan tilapia lah tu. Saya duduk pergi melengung tu, aku nak ambil semayang macam mana. Suara-suara tangan tilapia ni bukan kecil, besar tilapia. Besar lepas tangan ni. Duk fikir aku nak mengai ke nak ambil semayang. Oh masalah ni, sangat masalah. No? Tak tahu macam mana keadaan
Dah agak-agak kalau ada tadi kamu ambil ikan terapi ada. Nak kalau saya tak dah duk ke itu. Duk main lah, duhai perigi airnya biru. Tempat bermain pari dan mama duk abang tu. Nasi melukut saya keladi itu pun laku si ikan kala duk lah tu. Ambil semayang macam mana? No. Tak tahu keadaan macam mana ni. No. Mudah Allah Ta'ala bagi dia. Cari dia beritahu pula, dah hang pandai cakap dengan Ustaz, hang ajak lah. Kan? Tak semua benda kena ajak. Orang tanya, boleh tak? Kan? Dan ni semua zaman duit lah. Masih belayak pun kena bayar 5 rupang. Kan? Jadi, ilmu pula ni kena meninggal tak? Tidak rugi ya. Orang tengok, Ustaz Din dia dah bagi motivasi terus. Tak ada, kena bayar dulu lah. Kan? Sungguh-sungguh jenggut putih pun. Baik, qala musannif rahimahullah taala, habis selesai bab tu. Kemudian bab segala fardu mandi. Apa perkara yang wajib pada mandi? Ni pun orang banyak tak tahu juga, padahal tak banyak pun. Ada setengah kitab disebut 2 perkara, ada setengah kitab disebut 3 perkara. Dalam kitab kita ni dia kata rukun bagi mandi wajib tu 2 perkara. Kalau anda tengok dalam kitab-kitab yang lain dia sebut 3 perkara. Sama ya. Saya kisah beritahu beza dia tahu mana. Kalau musannif rahimahullah taala, fardu mandi wajib itu 2 perkara. Sama tak wajib mandi dengan mandi wajib? Tak. Mandi wajib ni kerana sebab kita beritahu itu. Keluar mani, lepas itu mati, lepas itu bersetubuh. 3 sebab bagi lelaki dengan perempuan. 3 sebab lagi bagi perempuan je. Haid, nifas dengan wiladah. 3. Jadi 6 sebab ni dia panggil mandi wajib. Kalau wajib mandi itu adalah kerana telah berubah bau badan. Kalau tidak berubah bau badan, dia panggil harus mandi. Jadi wajib mandi dengan mandi yang wajib itu tak sama. Baik, fardu mandi itu 2 perkara dia sebut ni. Yang pertama niat kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ayyuhan nabi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya sah segala pekerjaan ibadat itu dengan niatnya. Seperti berniat ia pada permulaan membasuh badannya. Sengaja aku mengerjakan mandi yang wajib. Tu terpulang lah tentang nak niat macam mana. Yang penting kena faham di situ, niat ni mesti mengiringi perbuatan. Yang ni nak abang. Kalau niat tu dia tak mengiringi perbuatan, cerita tu tak sah. Baik. Kalau mandi harus, hari-hari kita duk mandi tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita supaya mandi daripada pinggang ke bawah. Kemudian mandi daripada pinggang ke atas, basuh bahagian kepala, baru basuh bahagian belakang. Kenapa? Supaya cair bulham yang ada dalam badan, kahak tu dia cair. Panas itu dia akan keluar ke belakang. Nabi ajak macam tu. Tapi pada mandi wajib tak. Kerahsiaan pada mandi wajib ni bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mandi basuh kepala dulu. Kenapa? Dia meningkatkan kesegaran, dia menghilangkan keletihan yang ada pada saraf tu. Sebab tu mandi wajib dia tak sama macam mandi harus. Mandi wajib basuh kepala dulu. Maknanya niat tu bila ayak sampai ke kepala, nawaitu saya dulu niat macam mana? Nawaitu saumaruddin an adai fardi syahri Ramadan. Nawaitu rafa'al hadasil akbari. Atau nawaitu wusla wajibun lughatan sailani lillahi ta'ala. Boleh juga mana-mana. Ataupun dia niat bahasa Melayu. Bahasa Melayu tak mau bahasa Melayu klasik lah. Saya abang lah. Bahasa Melayu klasik tak aci. Tahu bahasa Melayu klasik? Hak dulu dia pada pergi mandi ramai-ramai di sungai lah. Zaman mandi wajib ramai-ramai di sungai lah. Pergi pakai berkelar, pakai kain batik, pakai masa tu zaman orang tudung pun pakai tudung karipak 3 segi lah. Pergi di sungai lah. Pakai niat. Nawaitu saumarne mandi awang mandi meh. Hak tu tak haji. Zaman haji niat gitu tak? Kan? Zaman tak putih niat gitu tak? Ada tu. Di bagan. Nawaitu saumarne mandi awang mandi meh. Saya yang baru ni duk fikir mandi awang tu macam mana? Mandi meh tu macam mana? Lepas itu lillahi ta'ala. Hak ujung tu syok. Lillahi ta'ala berderah pula tu. Orang tahu kecebur terjun di sungai. Baik. Jadi niat kalau bahasa Melayu pun saya ajak aku
mandi wajib kan, di atas tubuh kan Allah Ta'ala. Okey, tak ada masalah kan. Kalau cakap ke bahasa kita pun, saja aku mandi wajib kan Allah Ta'ala, sah. Yang penting saat ketika khitab niat tu, ayat telah sampai ke anggota kepala. Maknanya niat mengiringi perbuatan. Seandainya niat tidak mengiringi perbuatan, maka tidak sah. Sama apa perkara kerja pun. Sama kita kata macam ambil sembahyang tu. Saat ketika sepertiga muka basah, niat mesti sudah ada dalam hati. Kalau dia duduk tadah tangan, duduk niat nawaitu wudu Allah Ta'ala, kepala pek itu duduk beru, ayat muka tak ada. Itu bukan sah. Kenapa? Niat tidak mengiringi perbuatan. Wajib niat tu mengiringi perbuatan. Habis? Nak? Yang pertama, mandi wajib ni, rukun dia apa dia? Niat. Yang kedua, meratakan segala air kepada buluannya dan segala kulitnya dengan basuh. Dia nak abang kat sebab. Pasal dia kata basuh? Sebab wajib ayat tu banyak. Bila sebut kata mandi wajib ni, mesti rata ayat tu banyak. Kerana hadis daripada Sayyidina Ali karamallahu wajah yang diangkatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yaghsilha fu'ila bihi wa kadza minan nar. Dia kata apa? Lam yaghsilha fu'ila bihi kadza minan nar. Barang siapa yang meninggalkan ia akan tempat seurat rambut daripada janabah, tiada membasuh ia akan dia, nescaya diperbuat dengannya bahagian-bahagian daripada api neraka. Itu tadi kata tadi. Lam yaghsilha, maka Allah Ta'ala jadikan bahagian yang tak kena ayak tu kaza wa kaza, tang mana tu kan. Dengan apa? Minan nar, daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mandi wajib ni dia tak boleh gelut-gelut. Sebab tu setengah kitab dia kata mandi wajib yang tak duduk tak sah. Pasal apa? Tidak rata air ke kawasan pecah badan. Dia kata ayat tu tak rata pada kawasan pecah badan. Ni bab ni pun nampak macam biasa kan saya cerita ada satu polis mai jumpa dia kata hang nak polis, dia panggil hang dia kan. Dia tak panggil ustaz. Tapi kalau lagu saya ni biasa pergi duduk tamu pun tak ada masalah kan. Orang tua nanti dia tu hang tak kan. Itu tak main mengajak, ingat kot mampu dah. Saya abang mampu selalu dia bakar. Kalau lagu saya mati petanam. Abang untuk tuan insya-Allah. Pasal saya muda. Jadi polis tu main dia kata, hang anak polis ya. Padahal dia dengan saya beza umur kan je mana pun. Dia lebih kurang 40-an je tu kan. Saya 34 tahun ni dia bilang. Kata saya kata dia kata aku rasa macam nak bersimbang dengan hang boleh awak cakap kata jom kita pergi minum lagi, dia pergi minum. Rupanya dia nak abang kata dia 4 tahun dah tak sembahyang. Dia kata aku dah masalah sikit. Dengar masalah sikit tu syok. Apa dia masalah sikit? 4 tahun dah tak sembahyang. Ni tak sikit lah, banyak 4 tahun. Saya tak pasal apa? Doa dia kata kalau tak apai doa mandi wajib, sembahyang tak sah. Nampak? Kerana ulama mana yang dia pakai kedai kopi tu payah. Tuan-tuan, kalau nak tanya pendapat, jangan pergi di lorong yang salah. Masalah kan. Dia ada benda kita boleh bincang di kedai kopi. Macam mana nak ni ayam bendang kita tak ada, boleh semak di kedai kopi. Kan? Ni lagu mana ni keladi agah ni kita nak ubur racun tu tak boleh semak. Yang tu tuan-tuan boleh pergi mengaji di pondok Ustaz Wahab tapi tu. Kan? Saya kadang-kadang pergi mengaji dalam tu juga. Bab keladi, bab apa. Kan? Kalau janda tu cengih macam mana kita nak buat. Yang tu semua boleh pergi mengaji di pondok Ustaz Wahab tapi tu. Sambil kena mi apa semua. Udang garam sebatang ke apa sebalut boleh, tak ada masalah. Tapi kalau bab semayang ni dia nak pergi cerita jadi susah kan. Walaupun hak ada tu semua jemaah ahli jemaah ni mufti negeri Pulau Pinang, hang tanya bab apa pun boleh jawab. Tapi kau suka dia. Saya ingat dulu kawan tu, itu aku serabut dia kata dia bini mati nikah dengan janda, sama dia tak ada anak, janda tu pun tak ada anak, nikah kan. Kena kawan tu jenis jadi dia tak main tanya orang lain.
Kalau dia tanya kita boleh abang ada. Tak apa, saya nak bakar pun. Bini dia suka boleh tiang lah. Lama-lama, saya ingat selesai lah masalah tu dah. Dia pergi tempat tu, dia tanya, lah ni macam mana? Dia kata, aku nak buat nikah dah. Dia kata, duit habis dah. Bini dia kata, duk cakap. Dia kata, perang. Dia kata, dia kata, 3 minggu, aku letih dia dengar dia. Jadi ulama tang tu, dia kata apa? Dia kata, hang pekat payah mana? Dekat dengan belakang rumah tu ada apa nama? Perigi buta, dia kata. Naik motor lab tu, bagi bini hang jatuh lah tu. Yang duduk dalam perigi tu, bukan ada ayam, dia kata. Tak ada nak mati lah. Cerdik tak apa cerdik, ambil bini, lepak dalam perigi buta tu. Hari pertama, lega. Boleh bang? Siapa pun tak boleh tiang. Duk hari kedua tak boleh. Nak makan tak boleh, nak minum tak boleh. Selalu dia nak makan, radio buruk bunyi. Makan lah lekas. Dah orang buat lah ni, tak makan lagi. Kan? Makan benda tu sikit pun jadi lambat. Sambil duk makan tu ada hiburan. Jadi duk hari kedua dia tak boleh dah. Mai hari ketiga lagi teruk, tidur pun tak boleh. Jumpa Jabatan Mufti. Tak ada pejabat. Dia kata tak boleh duduk pula. Dia kata selalu duduk dengar letiak ni tak ada. Dia kata lah payah. Wah, pergi tengok balik. Ikut hidup ambil balik. Mati dia dalam tu. Dipi di telaga. Dipi di telaga. Panggil-panggil ada. Dia tu julok tali. Tarik ni dah. Tarik tangan berbulu. Mata merah. Rupanya kawan nak jaga perigi tu. Dia tanya, bini hang ambil balik dia dah. Aku pun tak boleh duduk. Start ambil duduk dalam motor tu sampai balik rumah. Sebab tu, petua ni jangan pergi di tempat yang salah. Ada benda kita boleh pergi cerita di luar. Ada benda. Ni bila masalah ni, 4 tahun tak sembahyang nikah apa. Cuma tak apai doa. Tak apai doa mandi wajib. Tentu-tentulah nampak kan. Malam ni kita mengaji dalam kitab ni. Rukun mandi wajib ni 2 saja. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air. Dia tak sebut pun doa ni. Tapi oleh kerana apa? Dia pergi cari lajnah ahli majlis fatwa, hak duduk di tak ada pejabat. Jadi susah. Jadi 4 tahun dia tak sembahyang. Saya duduk gelak dia. Saya kata Syekh Bik Tuhan tak ambil mati. Saya berkasak tak dia kata Syekh Bik Tuhan tak ambil mati. Dia pun melengur. Dia kata 4 tahun tak usah banyak. Satu sembahyang Tuhan bubuh di dalam neraka 3 tahun. 3 tahun dunia, 30 tahun akhirat. Sehari 5 waktu, 150 tahun sehari kena duduk dalam neraka. Dia pun melengur. Kali dengan 4 tahun agak-agak dia diam, tak kata apa, tak apa. Allah Ta'ala nak kebaikan lah ni, abang balik di mandi wajib senang. Habis dia kata dia kata bukan fikir sikit, hang cakap aku fikir banyak. Pasal apa? So kalau tak sembahyangnya kan, tak apa bila ikut suka nak pegang ayat Quran ke apa ke, orang baca aku pun baca sama. Kan, orang pergi sembahyang mayat masuk masjid ke apa ke, aku pun turut ke angkat mayat tu, aku tak tahu. Tapi tak apa, dah boleh bersembang tu, berasa lega 4 tahun. Baik, di sini apa dia satu lagi yang tak ada. Jadi kalau ayat tak kata, maka dia kata tidak sah. Baik, saya tadi sebut kata rukun mandi wajib ni, kalau kita belajar di kitab ni dia ada 3. Apa dia? Dia membezakan ataupun dia mengasingkan di antara mandi, meratakan air dan menghilangkan najis. Tanda boleh ambil sikit dalam tu apa dia? Kan? Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, lepas tu baru meratakan air. Tapi dalam kitab ni Syekh Qadir bagi tahu, Syekh Qadir Mandili kata boleh buat sekali, buang najis dengan basuh badan tu sekali. Baik. Dan dalam kitab ni dia tak ada urai. Tentang meratakan air tu, yang pertama meratakan air di kawasan rambut yang ada pada badan semua. Walaupun rambut dia bergulung, kecuali memang rambut dia memang bergulung macam Maggi, gulung. Yang tu kalau ayak tak kena pun sah. Tapi kalau dia saja pergi buat tak boleh.
Sejabi buat tak boleh. Kemudian apa yang ada halangan pada badan tu kena buang. Nak kalau Tok Guru dia kata kecuali perkara yang susah seperti getah keladi. Kalau getah keladi tu tak boleh buat apa. Tapi lah ni tak dengar cerita. Dulu saya bagi mandi mayat seorang tu. Dia selalu main sembahyang Jumaat, duduk belakang mayat. Saya tak tahu apa siapa. Rupanya dia kerja korek parit di tempat kayu bakar tu. Kan bila tempat tu ayam, dia pokok keladi banyak. Tentang getah keladi ni kalau kena di kaki dia merah. Jadi dia tak main sembahyang di depan, dia malu sembahyang di belakang. Satu hari meninggal. Orang baru tahu. Daripada duduk fikir lama-lama tu, yang tu baru tahu, pasal tu dia duduk di belakang. Tapi gigih kan, sampai umur 70, sampai umur 80, duduk buat kerja tu lagi. Cerita orang dulu-dulu ni semua cerita susah, dia tak ada cerita senang. Cerita senang ni zaman saya lah. Zaman saya ni cerita senang lah. Dengar cerita orang dulu-dulu ni susah. Susah-susah tu. Saya walaupun saya tak tengok dia buat kerja tu, tapi saya rasa susah tu bila masa saya bagi mandi mayat, kita tahu. Tengok kuku dia, tengok kaki dia. Kita ayak mata tu rasa nak luruh. Macam mana pengorbanan seorang ayah nak bagi besar anak. Merungut tak langsung. Merungut tak langsung. Siksa, payah bakar ni siksa kerja. Dengan ulak dia, dengan macam-macam. Baik, jadi apa yang ada pada badan wajib dihilangkan dahulu. Ataupun syaki-baki daripada air mani, minta maaf, ataupun syaki-baki daripada air mani, ataupun ada najis yang lain, kan dihilangkan tu wajib sebelum meratakan air. Habis tak ada shower. Baik, pasal apa dia suruh duduk? Siapa dia suruh duduk? Kalau kita tengok dalam kitab Idaman Pelentut, dia kata apa? Bila mandi wajib ni tak duduk. Kalau anda nak dengar bab tu pula dalam Nabi Majid Haji Sa'ad 31, di sana Idaman Pelentut, di sini anak kunci syurga. Cuma uraian dia berbeza. Baik. Bila tak duduk, maka tidak kena pada pecah-pecah badan tu, maksudnya di kawasan kemaluan tu ayak takkan sempurna. Kerana ada tempat yang dipanggil jumlah zahiriyah. Ada tempat yang dipanggil jumlah zahiriyah, wajib ayak kena. Jadi sebab tu kalau dia berdiri tu dia rasa perkara tu rata, selesai dah masalah. Orang dulu sebab dia nak cebok mandi. Lah ni tak gaduh dah. Ayak hujan ada dalam bilik ayak kan. Tak kena nanti tunggu hujan dia tak. Memang ada ayak hujan dalam bilik ayak. Ustaz saya ada rumah ayak hujan. Sikit hari lagi ayak terjun pun ada dalam bilik ayak. Tak tahu banjir kepala ayak tak ada dalam bilik ayak. Bila ada ayak hujan kan senang. Tangan kita tu free dua-dua belah untuk meratakan air tu. Jadi selesai masalah tu. Jadi selesai masalah tu. Baik. Ayak hujan tu memanglah dia tak putus macam tu. Yang dikira tak sah mandi wajib tu je bila putus ayak tu. Maksud putus ayak ni bukan dia kena juru ngambil ayak tu tak bagi putus dah. Maksud putus ni apabila mana kering satu anggota sebelum membasuh anggota yang lain. Itu maksud putus ayak. Dah banyak orang nak tanya, dia kata Ustaz, yang kata ayak tak boleh putus tu macam mana? Maksud ayak tak boleh putus tu telah kering anggota yang terdahulu sebelum basuh anggota yang seterusnya. Itu putus ayak. Tapi kalau memang duk basah tak putus ya. Kalau hal ni hak canggih sikit dia buat macam mana? Yang saya duk gelak dia ambil pek ayak, dia ambil timba, dia buka ayak tu dalam timba tu. Jadi bila ayak tu duk keluar cerik, dia pun cedok dalam timba tu mandi. Baik. Bila kita tanya pasal buat macam tu, dia kata ayak tu dikira ayak mutlak apa saja dia mengalir. Nampak? Ini orang Arab panggil dia punya kafalah hutaq al-harru wal birru wal manququ hayyun. Malah ni ajak bahasa Arab. Orang Arab panggil dia punya kafalah hutaq ni al-harru wal birru wal manququ hayyun. Yang pertama ayak baik tu bila masuk dalam timba, bila dia cedok ayak tu kering kan, tak ada penuh dalam tu, putus je ayak tu. Mana ada mengalir dah, satu. Nombor dua, mana cukup dua kaulah. Mana ya cedok yang pertama mutlak, cedok yang kedua mustamal tak? Sama macam orang ambil yang semayang tu, dia punggai sekali, lepas tu dia punggai kali kedua baru dia gosok.
ayat sembahyang tu tak sah. Kali pertama mutlak. Bila mutlak tu dicampur dengan kali yang kedua, yang tertinggal tu dah baki mustakmal, maka ayat tu jadi mustakmal. Nah, min lempak ambil sembahyang blok punggai yang muka cik sapu. Mutlak lagi mustakmal lagi mustakmal. Sorry, yang pertama tu jadi mutlak, yang pertama tu jadi mustakmal, yang kedua mutlak. Tindak nanti mustakmal jadi mustakmal juga. Susah. Nah, kalau gitu ambil ayat sembahyang dipek semua sama ke? Dia basuh yang pertama tu, dia basuh, dia lap muka dia gitu. Okey, lepas tu dia angkat tangan gitu. Bila dia angkat, ni mutlak ke mustakmal? Lepas tu dia sapu pula. Dia tak basuh dah ni. Dia sapu terus. Selamat. Tak sah ayat sembahyang tu. Dia bila sapu, tak boleh angkat. Bila dah angkat, kena pakai ayat yang baru pula letak. Ni, dia sapu kali pertama, lepas tu dia angkat. Sudah angkat, tangan tu tak basuh lagi, tak pula. Habis. Tak, benar-benar macam ni kena prihatin lah. Siapa nak cerita kita? Nak. Baik, habis. Nak, jadi kalau kita tengok dalam kitab lain, dia kata 3 tu kerana apa? 3 tu kerana yang pertama niat tak berbunyi. Okey. Yang menjadi kemuskilan pada kita tu pada tentang bab ambil air sembahyang. Nah, dalam bab mandi wajib ni orang selalu ambil air sembahyang selepas mandi wajib. Padahal walhal hakikatnya mandi wajib itu adalah lugatan syailah ni apabila mana telah menyuci semua anggota yang besar, maka pahala wuduk tu telah ada di dalamnya. Sebab tu sunat ambil wuduk sebelum mandi wajib, bukan sunat ambil wuduk selepas mandi wajib. Tapi oleh kerana orang tu hati dia rasa tak puas kerana saat ketika mandi dia rasa telapak tangan dia menyentuh segala bagai tempat, maka dia memperbaharui wuduk tu. Yang tu harus sahaja. Jadi harus ambil air sembahyang selepas daripada mandi wajib. Tapi kalau ikut sunat sebelum mandi wajib tu ambil air sembahyang. Sunat sebelum mandi wajib tu ambil air sembahyang. Baik, tentang kalau ada masalah tentang mandi wajib ni tolong tanya. Tak ada, habis biasa kat dia mandi wajib ni. Baik, sekali lagi, mandi wajib ni yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiga meratakan air. Habis. Tak banyak 3 perkara tu ya. Jangan tanya dah tentang ambil air sembahyang, tentang baca doa dia, tak ada. Tu semua tak termasuk. Rukun hanya 3 ni sahaja. Rukun hanya 3 ni sahaja. Habis ya. Selesai. Habis apa mandi wajib. Cuma saya nak shoot bagi habis. Malam ni bak najis boleh tak? Tak banyak. Tak banyak pun banyak ke. Pasal najis tu 3. Tak apa, kita sekadar mampu lah. Pukul 9 lah. Saya dia mengaji ni, dia tak boleh banyak sangat. Yang boleh banyak ni makan sahaja. Mengaji jangan banyak. Dan sebelum ni saya peringat selalu. Saya kata nafsu kita ni akan cambah kerana 3 perkara yang kita buat. Tolong jangan lupa benda tu. Bila terlajak benda tu, amalan ni semua rosak. Tahu? Bila tarkul manam, wa tarkul anam, wa tarkul ta'am. Tarkul anam, banyak cakap. Amalan ni semua rosak. Dan tengok orang yang banyak cakap ni, benda tak perlu pun dia nak cakap ni. Lepas tu dia tak kira tempat, tak kira masa ni. Dan tengok, zikir dia pun dia tak rasa sedap, sembahyang dia pun dia tak rasa khusyuk. Kadang-kadang saya pelik, ambil sembahyang di kulah tu pun nak sembang. Kita dapat dah ambil sembahyang, sembang makruh pada tampu nak sembang. Sambil dengar tak kemarin di Kuala Lumpur tengok cucu suruh Allah. Sagilah. Kan? Hang kalau apa dia nak pergi tengok cucu dia, pergilah tengok cucu hang. Nah cucu dia pun dia tak larat jaga, nak pergi jaga cucu orang pula. Masalah. Ingat marah saya lepas tu. Nombor 2, dia tak hormat benda yang besar. Tak boleh. Iza sami'tum nidaan faqulu mislu muazzin. Apabila mana kamu mendengar
Maka katakan seperti mana muazzin kata, Nabi suruh. Kenapa? Bila satu perkara yang besar itu laungan azan, dan berlaku laungan azan tu, nak malaikat sedang memerhati. Siapa yang tidak menghormati? Kenapa? Di sana malaikat tidak akan menghormati. Orang yang dia ni tak hormat laungan azan ni, mayat dia lambat, orang boleh selesai masalah. Mayat dia esok lambat, malaikat tak tolong. Kenapa? Tu sumpah malaikat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak menghormati azan. Waktu azan ni cakap tak boleh. Waktu azan ni buat kerja lain tak boleh. Waktu azan ni satu perkara lagi yang paling bahaya pada waktu azan, baca satu benda. Waktu azan tengok telefon ke, baca atau baca ni, kerana Nabi kata dia boleh mengurangkan akal. Benda macam ni tentu nampak memang macam tak ada apa, tapi kena jaga. Sebab kesan dia jangka masa panjang. Sopalah orang tak pergi makan makanan yang ada semut. Bukan masalah semut tu, orang tua dia jawab senang. Tentang kalau sembang orang tua, dia akan sakit hati. Saya kata ni, ayak semut tu banyak nak, tak suruh minum kan? Dia kata tak apa, semut bukan ada tulang. Tu ayat orang tua. Kita nak lawan tak boleh, dah akak. Lagu saya nak lawan je orang tua tak boleh, dah akak. Saya nak lawan ada ni tak boleh. Tak apa. Pada ayat kita nak abang maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ayak yang ada semut minum tu. Kenapa? Kerana ayak yang ada semut mati tu, ayak kencing semut tu boleh membenarkan hati. Orang yang minum dia mudah lupa. Orang yang minum mati dia payah nak terima satu pelajaran. Kerana ada semut tu, ayak kencing semut tu boleh membenarkan hati. Itu sebut dalam ayatul haiwan. Kan? Tapi dalil kok kampung kuat lagi. Dia kata tak apa. Dia kata semut bukan ada tulang, makan biar. Makan. Pada lama orang cakap pun dia pun jadi sopa semut tu. Tak, memang tuan-tuan nampak kecil benda tu. Kan? Di sudut kita tu memang kecil. Larangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebenarnya besar ke tu. Kalau tidak Nabi takkan sebut. Kalau benda tu tak penting Nabi tak sebut. Baik. Yang pertama saya kata yang rosak ibadahnya pada tarkul anam. Lepas tu watarkul manam. Tidur banyak. Tu Nabi juga ibadat. Tengah-tengah ibadat tu dia boleh hilang perasaan ibadah kepada Allah SWT. Hati dia tu akan hilang ma'rifatil ma'bud. Saya ketika dia ibadah, tak kira ibadah apa pun. Kenapa? Dia didik diri dia supaya tidur dan tidur. Walaupun dia sedekah, hati dia tetap tidur. Oh, bahaya. Orang buat baik banyak dalam dunia ni, tapi tidur. Tidur kenapa? Hanya badan dia nampak beribadah, hati dia tidur. Dia sedekah, hati dia tak pernah minta ke Allah, ya Allah, keberkatan sedekah ni aku nak, pahala ni nak jadi macam ni. Berlambak orang buat baik dalam dunia, tapi hati dia senang tidur. Dan yang terakhir, watarkut ta'am. Makan dia banyak. Bila makan dia banyak, tanda walaupun nampak dia beribadah, hakikat dia tak pernah peduli orang lain. Orang tu tua ke, orang tu muda ke. Sifat makan banyak ni, sifat dia takkan peduli kepada orang lain. Tengok anak-anak ni, kalau dia makan banyak, dia tak pernah kisah dia ada adik ke, dia ada abang ke, kenapa? Nafsu dah. Tarkul anam, watarkul manam, watarkul ta'am. Banyak cakap, banyak tidur, banyak makan. Lingkup, segala-galanya lingkup. Kalau main satu sudut, orang cakap banyak ni, kadang-kadang sampai orang meluat, dia cakap, dia tak berhenti. Mulut dia rajin cakap. So, dia main ganti kuliah, dia tak mahu. Dah pandai bercakap banyak, nak main ganti kuliah, dia tak boleh. Jadi yang ni kena jaga selalu. Ini kena jaga selalu. Kalau misalnya rahimahullah ta'ala sikit lagi, kata kita berhenti. Boleh? Tak boleh nak berhenti dah? Boleh. Kalau misalnya rahimahullah, itu bab najis. Habis selesai bab mandi wajib, dia masuk pula tentang bab najis. Sebenarnya tentang bab najis ni perkara-perkara pertama yang perlu kita belajar dalam kehidupan kita. Kenapa? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang pertama dalam kehidupan tu an-najasatu wa azaltaha. Apa itu najis dan macam mana cara menyucikan najis tu. Kenapa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Baik, bermula najis itu tiap-tiap yang memabukkan. Dan tulis kitab ni dia kata pula, Syekh Qadir Mandili kata pula, dia kata najis tu tiap-tiap yang memabukkan. Yang cair sama ada arak
atau yang lain daripadanya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, hanya sahnya arak dan judi dan berhala dan anak-anak panah yang dipakai. Anak panah tu bukan apa hidup panah tu. Nah, jadi berarti kita Allah Tuhan kata dalam Quran surah Maidah, panah tak boleh main pula. Dah. Di panah hak dipakai untuk menilik nasib. Nah, itu najis dan amalan syaitan. Nah, okey. Baik. Jadi dia mula bab najis ni, dia nak sebut, dia kata bermula najis itu tiap-tiap yang memabukkan, yang cair, sama ada arak atau yang lain daripadanya. Baik, bila sebut arak tu kan, ada kaedah fiqh yang sebut di sana, bila orang tanya arak tu apa kan. Jadi Nabi sebut tentang arak ni dalam kaedah fiqh, dia kata lupa ya Rasulullah, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan dan menghilangkan akal itu sama hukumnya seperti arak. Kenapa? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin ada arak ya. Kalau orang belah utara dia tak sebut arak. Dia sebut buah anggur bijak. Anggur bijak ni faham lah kata arak. Tapi bila main zaman lah ni, dia tak ada cerita pasal anggur bijak sangat lah. Pasal dia dah moden kan. Ada orang dia tak boleh tahan kepala otak dia, dia ambil buah nyok, dia ambil Panadol Activah 2 biji, lepas layan nyok, minum. Lepas itu dia duduk layan. Sama hukum cara. Ini kullu muskirin khamrun. Apa yang memabukkan itu sama hukum dia dengan arak. Dalam poin PK kata macam tu. Okey, baik. Sama lah kan dengan air al-anbiya. Air al-anbiya sama hukum dia dengan arak. Sini tahu air al-anbiya. Tak ada senyum macam apa. Ini betul-betul bukan cubaan. Tuan tahu air al-anbiya? Tuan tak tahu. Oleh kerana di utara ni orang panggil daun biak. Kan? Dia buat setengah tempat dia tak panggil daun getun, dia panggil daun biak. Jadi bila daun biak ni, masa panggil daun biak ni sebab masa tu hak minum level-level orang biasa ya. Bila ustaz-ustaz mula minum, tu imam pun minum, dia tak panggil dah ayat daun biak, dia kena angkat martabat dia panggil air al-anbiya. No. Jadi satu masa di Sungai Lalang tu satu masjid, Ustaz tanya masjid tengah sembahyang Jumaat, mula pukul 1:30 sembahyang Jumaat, habis dekat-dekat pukul 3. Tu imam tu baca khutbah. Pasal apa? Pasal dia berasa dia tu sedang berada di zaman Rasulullah dah. Yang dia baca ke depan, yang di bawah tu tengok jam. Rupanya kawan penuh. Faham tak faham? Tak boleh kata apa. Kata yang tu pun sama hukum dia. Bila sebut kullu muskirin khamrun. Saya tak mau cerita apa. Saya nak abang. Kalau tentang bab tu, saya nak abang mana ni. Tolong abang ada apa? Nak minum luar rumah. Dalam rumah no. Kesian kat mak ayah yang semayang. Dan tahu kan Nabi kata apa? Rumah yang malaikat rahmat tak main, yang pertama ada binatang kotor. Apa binatang kotor tu? Mula daripada anjing, mula daripada khinzir, lepas tu anjing, lepas tu tikui, lepas tu lipat. Kecuali umum balwa, musibah umum. Duduk dalam taman tak boleh lari lah. Ada jiran kita belah anjing, tak boleh lari lah. Itu umum balwa. Kita duduk di kampung, memang khinzir duduk main pagi-pagi, umum balwa. Tikui lipas memang tak boleh lepas dah. Yang tu tak apa dimaaf syarak. Tapi saja pergi beli hamster, pergi belah dalam rumah, tentu tikui ya. Apa manfaat? Kita balik tengok Al-Mu'in Al-Mubin jilid yang kedua. Bab yang pertama dan jilid yang kedua. Nabi mengharamkan binatang yang tidak bermanfaat. Bukan daripada sudut penjualan. Daripada sudut sengaja ada dengan kita. Tak ada manfaat. Yang pertama, rumah malaikat rahmat tak masuk. Rumah yang ada binatang yang haram. Yang kedua,
rumah yang ada terputus silaturahim, malaikat rahmat tak masuk. Pak tak cakap dengan anak, anak tak cakap dengan pak. Yang ni payah sikit tu nak cerita tu. Kan? Saya anak lah ni yang duk ada di rumah tu, dia tak anggap rumah, dia anggap hotel. Dia balik tidur, esok lagi dia belah. Apa hal rumah dia tak ambil tahu dah. Ni. Baik, dua malaikat rahmat tak masuk. Rumah yang ketiga malaikat rahmat tak masuk tu kerana apa? Kerana rumah tu ada anak patung tapi tak ada budak yang kecil untuk main anak patung tu. Lah ni masalah dia, bukan budak kecil. Hak duk main anak patung tu, hak tua, umur 19 20 tidur dekat anak patung tu. Nak? Sebenarnya tu tak boleh, haram. Yang boleh main anak patung tu budak yang umur 9 tahun ke bawah. Lepas tu nak kan, dia nak peluk ke anak patung tak payah. Cari anak patung hidup ada ni. Semua 03 dah ni. Kan? Nah, dulu orang tua beritahu kalau nak cari jodoh bagi kat anak perempuan waktu subuh main di masjid. Jadi tu jodoh yang terbaik. Jadi makcik tu pun pergilah subuh di masjid. Nak dia balik subuh tu dia abang kat suami dia. Dia kata nak cari macam mana abang dia kata jodoh yang terbaik untuk anak kita. Hak main dia kata subuh tu semua bayar-bayar kita. Dah hak main subuh mana ada hak muda. Hak muda malam tidur lewat main game. Baik, jadi tak boleh. Kemudian yang ketiga, yang keempat, rumah yang ada perhiasan sama macam orang Yahudi dan Nasrani. Boleh? Perhiasan yang buat dengan tanduk, patung-patung letak atas meja. Lepas tu gambar letak sekepin yang tu. Dia kalau gambar macam retek tu tak apa, lebih daripada satu tak masalah. Saat ni gambar pemimpin, gambar ulama, tak, hak yang tu letak jadi keharusan tu kerana apa? Bila kita tengok dia nak jadi baik macam mana, jadi harusan. Kalau gambar keluarga semua tu letak tu sebab kerana apa? Bila tengok kita wujud kasih sayang, harusan. Lah ni hak saja letak. Tak boleh. Kemudian yang kelima, rumah yang ada minuman yang memabukkan. Malaikat tak masuk, malaikat rahmat. Duk ada ni sembahyang lah, tunggu terbalik lah, sedih rasa, tertayak betul hampir. Tak kesian. Yang kita duk usaha minta malaikat rahmat mai. Hak depa letak satu asbab supaya malaikat rahmat pi. Apa dia tak tahu cerita ni? Kan? Okey. Baik. Orang dulu dia kena juga penyakit tu macam mana? Dia dulu bengkak. Bengkak mana? Bengkak? Beruk ke orang yang bengkak? Satu, kadang-kadang dia pergi bengkak cantik kan? Mula-mula dia buat apa? Dia cari nila. Ingat tak dulu nila batu? Dulu nila masa pada dulu 4 segi. Sebelum dia main lambutan kecil-kecil. Beg nila batu tu sapu. Tak mau hilang. Di mana pula? Keluar di tepi tu tengok ada pokok pulut. Sini ada pokok pulut. Pokok pulut. Dulu kita pergi menoreh getah, nak pergi getah tu likat, nak pergi jual, nak pergi cepat likat. Dia ambil pokok pulut tu, ketok, campur dengan getah tu. Jadi getah tu cepat keras. Nak macam mana pokok pulut tu? Sebelahnya dah. Yes, bila kita jalan di tempat tu, dia melekat bulat di selok tu kan. Tu pokok pulut Jadi ambil akar pokok pulut tu, tumbuk, sapu. Tengok dia tak suruh kat bengkak tu. Last sekali. Apa dia punya pilihan? Last sekali dia buat apa? Dia pergi kedai beli arak. Tentu arak ni dia ada sumber perubatan. Kalau orang tua dulu tak kira tekan sebut ke Tiger ke Tesong ke. Dia kata ustaz tahu nama semua. Saya tengok minum tak. Okey. Saya kira dia kata ustaz tahu nama semua, bisa try. Tak. Dia cerita bukan bisa try dah. Tahu nama. Jadi dia belilah, tak kira lah sebut ke Tesong ke apa. Dia beli, dia ambil pulang pinggan, dia sapu. Tuan-tuan, sat dia hilang bengkak tu. Cuma masalah dia apa? Tin tu dia bubuh singki. Selama mana tin tu duduk bubuh singki, selama tu malaikat tak main.
Habis. No? Maka ini kena hati-hati. Tapi lah ni moden lah. Moden macam mana? Dia main melalui benda macam tu lah. Kan? Tadi saya abang dah. Tonik cat tumbuh-tumbuhan. Dia nanti ada nanti. Dia ada moru. Dia ada cokoroi. Dia ada 3 rasa. Tahu? Kalau moru kalau campur macam-macam. Dia ada campur lain. Kalau moru ni dia campur dengan apa? Saya tak ingat moru ni. Kalau cokoroi dia ada ubat batuk lah tu. Dia ada sangko. Dia campur Mountain Dew ataupun dia campur Coca-Cola. Dia kata ustaz tahu. Tetap tanya saya nanti pergi study semua benda tu. Nah, kalau 3 rasa dia campur lain. Tentang di padang sanai tu dia masak dia periuk. Masak. Malam-malam berperiuk tu susun daun. Tentang dia kepok buang atas tu. Dia daun sekeping macam tu. Ada apa? Tulang tu. Dia kepok tulang tu pada. Dia kata macam mana aku pulas daun ni. Dia kata macam tu aku pulas kepala anak cucu tu Adam. Dia kata. Awak ingat masa ayat ketum tak ada doa. Dia pun baca doa lah. Bismillah. Awak tak bismillah. Susun daun. Lepas tu dia buat Panadol 2 biji tu. Panadol 2 biji tu kalau tuan-tuan beli di kedai satu papan tu mahal. Kalau tuan-tuan beli di lori di Kelang 1000 biji RM1. Tuan-tuan mau saya nak bawa pergi Kelang tu. Bubuh dalam tu. Siap tu bubuh ayam. Bubuh ayam baru penat. Penat tu baru bubuh ubat nyamuk lengkap tu. Pasal kalau bubuh awal saya kira ubat nyamuk tu dia hancur. Ubat nyamuk lengkap ni. Bubuh. Siap bubuh tu tutup bagi mendidih dulu. Bila mendidih lagi ambil racun cat tengkorak tu ada 3 titik bubuh. Yang tu yang saya muskil tu. Dia pemakan tak mati. Ambil itu bubuh masa dia duduk mendidih tu. Lepas tu ambil kentola tu spray reset di kentola. Tutup. Baru tutup tudung periuk tu. Lepas tu baru bagi sejuk buang rebah tu semua. Buang rebah tu. Ni kata orang Melayu hebat. Dia nak tahu ayam tu nak minum boleh minum ke tak boleh minum macam mana. Dia tak minum. Dia mengai ikan puyuh. Dia basuh ikan puyuh tu dia lepas lah tu. Dia tengok ikan puyuh tu kodek kepala pecah. Kodek kepala pecah. Dia kita boleh minum. Kalau ikan puyuh tu masuk kali perut naik atas tak pecah-pecah dah. Tak boleh minum. Nak atas saat saya bagi resepi tu tulis ke tak? Okey. Tak penting tu semua. Yang penting saya nak bagi tahu macam mana ada jalan masuk, macam tu ada jalan keluar. Okey. Bila dalam Quran Allah Taala sebut, Allah Taala kata apa? Innama harramallahu zinatal lati hiya ahsan. Siapa yang nak mengharamkan perkara yang Allah Taala cipta dengan baik. Okey, pokok tu Tuhan cipta baik tak? Baik. Di mana salah? Penyalahgunaan dia. Okey. Tuan-tuan nak minum, orang nak minum ubat apa pun, terpulang, saya tak ada masalah. Kan? Selagi mana kalau benda tu tak mabuk, dia buat lah macam mana, tak ada masalah. Cumanya saya nak tahu hak mana mengaji, belajar minum ni, dia ada tak belajar berhenti. Yang ni yang masalah dia. Tuan-tuan sampai umur 60 nak minum, cucu tengok tak ada perasaan malu. Orang yang tak ada malu ni dia tak ada agama. Inna likulli dinin khuluq wa khuluqul Islam al-haya. Nabi kata apa? Semua agama atas dunia ni dia ada adab. Dan adab bagi agama Islam adalah malu. Orang yang tak ada perasaan malu dia tak ada agama. Lah ni macam mana cucu duk tengok. Sebab tu saya kata tahu belajar minum, dia kena pandai belajar berhenti. Okey. Cara yang pertama bila tuan-tuan nak berhenti, nyok hak tumbuh tapi dia ada ayak, ada kumbul, tahu tak? Nyok lah kelapa. Tapi kalau tempat saya ada panggil kokonat. Okey, nak hak tumbuh, hak bocak ada ayak dan dia ada kumbul. Okey, ambil tu, belah, ambil ayak dalam dia tu, ramai sikit dengan kumbul-kumbul tu. Lepas tu campur dengan garam kasar. Tuan-tuan boleh minum pukul 9 pagi, duduk sekejap dia tenang keluar. Boleh buat 2 kali ataupun 3 kali. Selesai. Satu cara.
Okey, cara yang kedua, arwah Tok Guru Haji Yahya Kupang. Arwah Tok Guru Haji Yahya Kupang. Tok Guru Haji Yahya ni bila orang isyak dadah, ataupun orang masa tu orang isyak dadah banyak, apa dia buat? Orang tu nak pergi, budak tu nak pergi kerja askar, dia minta 3 benda: susu cupak, nyok muda kecil-kecil 3 biji, kemudian kangkung daripada akar sampai batang sejengkai. Nah, okey. Jadi buat macam mana? Dia kata minta kat Tuhan ni sebelum tidur ni. Barang tu siap tak siap, malam tu nak tidur minta kat Tuhan. Ya Allah, Tuhan ku, bagilah jalan, aku tak mau dah benda ni. Bagilah aku benci keadaan ni. Jadi esok pagi bangun, pagi. Lah ni tuan-tuan, kalau nak kira susu secupak susah, orang tak jual dah pakai cupak lah ni. Tuan-tuan tengok, dah celedi, susu kotak kecil dah celedi tu, 3 kotak. Susu hak putih, tak mau strawberry, tak mau coklat. Okey, minum susu tu 3 kotak berhabis. Yang ni kena buat pagi. Waktu duha tu kena buat lah. Minum susu tu 3 kotak berhabis. Yang kedua, ayak nyok muda tu pun potong 3 biji, minum berhabis. Sebab tu ayak nyok jangan ambil yang besar, yang agak-agak kecil. Lepas tu, kangkung tu daripada akar sampai ke batang, dia sejengkai macam tu. Ambil dia 3 batang lah. Ambil sebatang, gigit. Bila ayak kangkung tu mula masuk, dia akan kacau di ulu hati. Saat ketika dia keluar muntah tu, kerana ayak nyok tu duk tolak, dia takkan rasa pedih dada sebab susu ada dalam dada dia. Kalau dia isyak dada, dia akan keluar macam kahak warna hitam, 2 biji, 3 biji. Kalau dia minum ketum, dia akan keluar macam kahak tu. Okey, 2 cara saya bagi. Lepas tu, bila muntah-muntah keluar tu, dia akan ada rasa juga nak minum. Baik, bila ketagih tu mai, apa benda kena buat? Pertama, kena minum banyak garam. Yang kedua, kena mandi. 2 tu ya jalan nak bagi hilang ketagih. Nak bagi badan tu okey balik, tuan-tuan kena pergi kedai ubat Cina, minta kat dia serbuk mutiara, bancuh, minum. Ni lengkap ni saya bagi cara ni. Sebab saya 2-3 kali lah budak-budak nak masuk askar isyak dadah pun, saya minta izin pakai cara arwah Tok Guru Haji Yahya Kupang juga, berkat makbul. Pergi kerja askar, anak sampai 3 selamat sampai kali. Saat ketagih tu, 1 kena mandi, nombor 2 ayak garam kena minum. Tak minum, tak mau jadi. Dia ketagih. Lepas tu kena cari ayak mutiara, minum, supaya badan tu dia boleh repair balik. Tentang taruh, saya kata ni pasal apa? Hari ni tak tahu esok nak jadi apa. No. Kadang-kadang kita kata dia ni masuk tu lah, pergi kedai tong yam tu, mereka lah ni kadang-kadang itu mereka panggil, bukan tak, Indonesia tidur betul. Lepas tu ustaz, saya tengok tak kena hantu apa, kita pun baca ni dekat sebiji Quran, habis ayat. Lama-lama kawan tanya ke mana? Ni gitu. Dia kata minum Pak Ustaz. Tak apa. Saya pun telefon kawan, main tak Ustaz sebungkus. Rupanya tuan-tuan, bila dia drop terus, ayak tu tak ada kesan lah. Kita bagi minum sebungkus pun dia duduk. Apa benda yang paling berkesan? Pucuk. Ambil pucuk, upah. Buh dalam mulut. Dia pun Tata 15 minit, mangkit. Mangkit tu bukan mangkit duduk tu, pipaku zen. Nak abang kata ayak dengan pucuk, mana bisa lagi? Pucuk. Dia duduk paku zen atas tu, sampai orang azal lemuk tak turun lagi. Dia kata macam mana nak buat? Dan bila orang ni dia terlalu high benda tu, cara nak turun dia, ayak gula. Bancuh ayak gula, bagi kat dia. Dia minum-minum, baru dia turun. Nampak? Saya bab tu saya buat kajian ni habis lah. Saya kata rupanya kalau jadi lagu ni hang tak boleh baca ayat jin, tak boleh baca ayat syaitan, hang kena baca ayat tumbuh-tumbuhan. Ayat ni dia main daripada tumbuh-tumbuhan. Tentang masyarakat ni semua tu, saya cuma abang yang tu, saya tak mau orang belajar minum, dia tak belajar berhenti. Semak semua ni. Kehidupan ni jadi semak. Malu kat cucu, pergi rumah anak menantu, ayak tu bubuh lah kereta bawah tempat kaki, kira duk turun minum ayak. Cucu tanya, tu ambil mana? Saat ada kerja, saat. Malu.
Nak pergi ke Mekah, kena pergi beku ayam tu, bubuh dalam beg ni. Bubuh dalam beg bini 2 plastik, bubuh beg anak 2 plastik, bubuh beg dia 2 plastik. Sampai Mekah, kan? Dia buat belagak dah. Abang tengok ni, ayat getung pun main Mekah ni. La haula wala quwwata illa. Siksa. Dan ni belajar minum, belajar berhenti. Maknanya, Datuk Guru dia ajak kita, jalan masuk ada, mesti ada jalan keluar. Supaya kita boleh tenang bila kita mati. Allah SWT. Nah, ni tak boleh tenang kalau bila ni. Baik. Nah, bermula najis itu tiap-tiap yang memabukkan yang cair, sama ada arak atau yang lainnya daripadanya. Karena itu firman Allah SWT. Allah sebut, nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, hanya sanya arak dan maisir. Dan arak dan judi itu, wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, judi dan berhala dan anak-anak panah yang dipakai tengok nasi itu najis dan amalan syaitan. Itu surah Al-Maidah ayat 90. Mengeluarkan akan yang lain daripada arak itu ijma', maka tinggal oleh arak itu di dalam hukum najis. Apabila mana keluar arak tu, maka tu ijma' ulama. Bila arak tu dia berubah menjadi cuka, maka telah suci ia dan bekasnya, berjananya, tetapi nak kekal najis apabila mana hukumnya arak. Contoh nak bawa nira nipah dengan nira nyok ni, bila dia jadi tua najis. Bila dia berubah jadi cuka, bila dia berubah jadi cuka, bekas dia pun suci, ayak dia pun suci, dia pun guna pakai. Cuka tu boleh pakai. Sama juga dengan buah kecubung. Sini susah nak sebut buah kecubung, Sabah Sarawak senang. Sama juga saat ketika dia masam tu, waktu tu najis. Bila dia berubah tu, kan, hilang segala masam dia tu, kan, putih-putih dia semua keluar, maka dia rasa dia manis balik, maka waktu ketika tu. Tapi kalau bekas tu memang bekas yang haram. Kalau campur benda yang halal, bekas itu tidak halal. Contoh dia, botol arak ambil dicap bubuh, asal dia botol arak, tak boleh, haram juga. Tapi kalau benda tu memang tuak tu, waktu ketika dia tuak, botol dia haram, tuak tu berharam. Tapi bila dia berubah menjadi cuka, botol itu halal dan tuak tu halal. Kerana tak dipanggil tuak lagi. Tapi kalau botol arak tak boleh. Tapi dulu ada pilihan apa? Ingat tak? Kicap cak ayam 3 ekor. Memang botol dia botol arak betul ya. Tapi masa tu kita ada pilihan apa? Memang kicap pun kicap tu ya. Kan? Tahun 2000 lagi. Saya rasa lah ni pun ada lagi kicap tu. Dah sini geng kedai runcit. Dia kicap tu. Lepas tu baru terbit kicap cak khabar belagak. Jadi botol dia memang botol arak. Itu memang tak boleh. Baik. Habis. Selesai. Yang pertama dia nak bagi tahu kepada kita apa dia? Yang pertama dikira sebagai najis tu apa dia? Adalah arak tu dikira sebagai najis. Baik. Dan anjing, kerana hadis Muslim. Tuan-tuan, anjing itu kita sambung kemudian lah. Dia nak pergi 9.30 dah. Kan? Dia tak boleh, jangan gagah sangat. Ngaji ni jangan banyak sangat. Baik. Jadi malam ni kita ulang kaji tentang apa? Pertama, tentang mandi wajib. Rukun mandi wajib tu 3 saja. Selain daripada tu, semua bukan rukun. Bukan rukun tu kira macam mana kan? Bukan rukun lah. Jadi kalau tak buat pun tak apa. Hak wajib buat saat ketika mandi wajib ni 3 perkara saja. Yang pertama, niat. Yang kedua, menghilangkan najis. Yang ketiga, meratakan air. Itu lebih sempurna. Pada kita lebih senang faham kalau ada 3 tu. Kalau nak faham 2 saja, saya kira jadi susah sikit. Nak faham niat dengan meratakan air, saya kira duduk tanya najis tu macam mana. Jadi ada 3 tu selesai. Doa tu sunat. Ambil air semayang tu pun sunat. Sebelum, kalau selepas daripada tu harus saja, kerana memperbarui air semayang untuk menambah keyakinan. Tapi keras yang tu. Kemudian dia habak kat kita bak najis. Dia habak pertama sekali najis tu apa dia? Arak. Okey. Lepas ni saya akan pergi pada satu perbahasan bahasanya adakah arak tu, najis yang dikira pada arak tu haram diguna ataupun haram diminum. Kenapa? Kerana ada orang dia pakai arak sebagai base untuk buat minyak wangi. Jadi minyak wangi tu base dia pakai arak. Jadi bila kita semayang sah ke tak sah, itu akan datang. Nanti kita akan bincang ke tu. Selain daripada tu, tuan-tuan, bukan kata buat minyak wangi dia pakai arak saja. Kelenjar punggung musang.
Punggung musang tu dia ada kelenjar. Kelenjar tu pun orang ambil buat minyak wangi. Itu macam mana kita pakai semayang. Sebelum orang menggunakan perkara yang paling mahal untuk buat minyak wangi tu, klorofil tumbuhan. Ni benda ni dia tak boleh buat lebih kurang. Semua ni ibadah kepada Allah. Seandainya ada najis tu, ibadah kita tak selesai insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai setakat tu dulu malam ni. Allah wa Rasulullah ala bil muradi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fakina fid din, 'alimna ta'wil wa siratikal mustaqim. Allahumma rabbi yassir wa ta'sir wa tamil khair ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika wujudika wa karamika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Saya mohon maaf kerana terkasar bahasa, silap kata, baik pada Allah kurang baik itu kelemahan saya ke manusia. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.